yang hormat diucapkan kepada pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Dan tidak lupa juga kepada hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memulakan pengucapan awam saya pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalkan diri saya. Kerana tak kenal maka tak cinta. Saya Nur Iman Alaisyah binti Sulaiman, pelajar semester kedua PPISMP daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini saya berdiri di hadapan anda semua untuk mempersembahkan sebuah wacana kritikan sastera yang bertajuk Syair Kemakam Bonda karya Usman Awang. Hadirin sekalian, karya ini bukan sekadar sebuah syair yang indah, tetapi sebagai sebuah luahan jiwa yang penuh dengan kasih sayang, pengorbanan dan penghormatan kepada seorang ibu. Dalam dunia moden yang serba pantas kini, kita sering lupa dan lalai akan jasa insan yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Justru itu, karya ini hadir sebagai peringatan, sebagai suara hati yang mengajak kita kembali menghargai ibu bapa. Hadirin hadirat sekalian, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama menyelami karya ini, kerana karya ini bukan sahaja sebagai teks sastera, tetapi sebagai cermin kehidupan yang memberi panduan kepada kita semua. Baiklah hadirin sekalian, kritikan pertama yang saya ingin kemukakan ialah kritikan sanjungan daripada syair Kemakam Bonda. Syair ini dapat memperlihatkan keindahan bahasa Melayu klasik yang begitu halus dan penuh kelembutan. Diksi yang digunakan oleh pengarang syarat dengan perasaan kasih sayang, rima yang teratur dan gambaran emosi seorang anak terhadap ibunya begitu menyentuh hati. Setiap bait syair membawa kita seolah-olah kita berada di makam seorang ibu, merasai kesedihan, kerinduan dan penghormatan yang tidak berkesudahan. Inilah kekuatan sastera Melayu. Ia mampu menyampaikan mesej mendalam melalui keindahan bahasa. Karya ini wajar dipuji kerana berjaya mengangkat tema kasih sayang dalam bentuk syair tradisional. Hal ini kerana ia bukan sekadar hiburan tetapi menjadi wadah pendidikan moral kepada masyarakat. Selain daripada itu, karya ini juga menunjukkan betapa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa yang indah, penuh dengan nilai estetika dan kaya dengan perasaan. Sanjungan ini membuktikan bahawa karya lama masih mampu menyentuh hati pembaca moden. Walaupun kita hidup di dalam era teknologi pada masa kini, mesej kasih sayang tetap tidak lekang dan tidak pernah lapuk. Malah dalam konteks pendidikan, karya ini boleh dijadikan bahan untuk membina sifat empati dalam kalangan pelajar kerana ia mengajak mereka merasai perasaan seorang anak yang telah kehilangan ibunya. Baiklah, izinkan saya menyampaikan kritikan yang seterusnya, iaitu kritikan berbentuk teguran. Pertama sekali, walaupun karya ini sudah indah dan syarat dengan nilai estetika, hakikatnya ia masih terikat dengan bentuk syair klasik yang mungkin menimbulkan kesukaran untuk difahami oleh generasi muda pada masa kini. Selain itu, struktur yang berulang-ulang serta penggunaan istilah lama kadang-kadang menjadi penghalang kepada kefahaman pembaca kontemporer. Sebagai contoh yang boleh saya ambil, istilah klasik seperti bonda atau makam sudah jarang digunakan dalam perbualan harian kita pada masa kini. Sekaligus ia juga menimbulkan jarak di antara karya dengan pembaca muda yang lebih akrab dengan bahasa moden dan gaya komunikasi semasa. Sebagai contoh, perkataan bonda itu pada masa kini biasanya digunakan sebagai ibu dan sebagainya, dan makam pada masa kini biasanya digunakan dalam istilah kubur dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan itu kalau generasi pada masa kini amat sukar, ada susah difahami.
Jadi seterusnya, bayangkan seorang pelajar sekolah menengah membaca syair ini tanpa bimbingan daripada seorang guru atau rakan-rakan yang berkefahaman. Besar kemungkinan mereka akan berasa keliru dan gagal dalam memahami maksud sebenar baik-baik syair tersebut. Oleh itu, inilah cabaran besar yang perlu kita hadapi bersama, iaitu bagaimana untuk menjadikan karya klasik bukan sahaja dapat difahami tetapi juga dekat di hati generasi muda. Hadirin sekalian, di samping itu, teguran ini sama sekali bukan bertujuan untuk merendahkan nilai karya yang sedia ada. Sebaliknya, untuk menyorot cabaran yang wajar diatasi agar syair terus relevan dalam arus zaman pada masa kini. Tambahan pula, teguran ini membuka ruang kepada kita untuk berfikir secara lebih kritis dan analitis tentang cara mempersembahkan karya lama dalam bentuk yang lebih mudah diakses, lebih mesra pembaca dan lebih sesuai dengan konteks serta lebih mudah difahami tanpa menghilangkan nilai asal serta keindahan tradisi. Akhir sekali, dengan usaha sebegini, karya klasik bukan sahaja dapat dipelihara tetapi juga dapat dihidupkan semula dalam jiwa generasi baharu. Justru itu, kritikan teguran ini harus dilihat sebagai sebuah dorongan untuk memperkukuhkan lagi usaha pemeliharaan warisan sastera sambil memastikan ianya terus segar dan bermakna dalam kehidupan dan ingatan masyarakat pada masa kini. Baiklah, kita sudah pun menerusi perbincangan arus kritikan teguran. Maka seterusnya, lepas kritikan teguran, lahirlah kritikan saranan. Pertama sekali, saya ingin menyarankan agar karya agung seperti syair Kemakan Bonda ini diberikan tafsiran moden supaya mesej kasih sayang dan penyimpanan seorang ibu itu dapat difahami oleh generasi muda. Seterusnya, karya ini juga boleh diadaptasi dalam bentuk multimedia, sebagai contoh pementasan digital, ilustrasi bergambar atau animasi pendek di media sosial. Dengan cara ini, bagi saya, anak-anak muda akan lebih mudah menghayati mesej yang terkandung dalam syair tersebut. Jadi selain itu, bagi saya dari sudut penerbitan pula, karya ini boleh diterbitkan semula dengan anotasi atau glosari istilah klasik. Jadi di samping itu, usaha ini juga akan membantu pembaca bagi memahami maksud sebenar syair tanpa terhalang oleh bahasa lama yang mungkin sukar difahami. Kerana bagi saya, remaja pada masa kini amat berminat dengan syair-syair yang daras bahasanya tinggi tetapi mereka mudah faham. Jadi saranan-saranan yang saya kemukakan tadi bagi saya sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam lebih faham dan dapat mendalami maksud syair-syair tersebut. Jadi saya pergi ke saranan seterusnya, iaitu guru. Guru boleh menggunakan syair ini sebagai bahan pengajaran di dalam kelas untuk mengajar nilai moral, bahasa klasik dan sejarah sastera Melayu. Dengan cara ini, syair bukan sahaja dapat difahami tetapi juga dihargai sebagai warisan budaya yang bernilai. Malah teknologi moden ini dapat memberi peluang untuk menjadikan syair ini sebagai bahan interaktif, kerana pelajar bukan sahaja boleh membaca teks tetapi juga mendengar bacaan syair dengan intonasi yang betul serta melihat visual yang berkaitan. Akhir sekali, syair ini boleh dijadikan sebagai bahan interaktif yang membolehkan pelajar berinteraksi melalui kuis atau permainan bahasa berasaskan teks klasik. Kesimpulannya, kritikan saranan ini penting kerana ia dapat memastikan karya lama tidak hanya tersimpan dan tertutup di dalam buku tetapi terus hidup dalam bentuk yang sesuai dengan zaman. Dengan adaptasi moden, penerbitan beranotasi serta penggunaan teknologi interaktif, syair Kemakan Bonda akan kekal relevan sebagai medium pendidikan, penghayatan nilai dan warisan budaya yang terus segar sepanjang ingatan zaman. Seterusnya, saya akan pergi pula kepada kritikan seterusnya, iaitu kritikan pendekatan. Dalam analisis ini, saya memilih untuk menggunakan pendekatan moral kerana karya syair yang dikaji jelas menekankan
nilai kasih sayang, penghormatan kepada ibu bapa serta kesedaran tentang pengorbanan keluarga. Hal ini demikian kerana nilai-nilai tersebut bukan sahaja dapat menjadi tunjang dalam kehidupan bermasyarakat, malah ia juga sejajar dengan matlamat pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan insan berakhlak mulia. Tambahan pula, pendekatan moral ini dapat membuktikan bahawa sastera bukan hanya sekadar hiburan semata-mata, tetapi ia juga berfungsi sebagai panduan hidup yang mengajar kita tentang nilai yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh yang boleh saya ambil, melalui syair ini kita diajar untuk menghargai jasa ibu bapa, menunaikan tanggungjawab sebagai anak terhadap keluarga dan mengekalkan hubungan yang penuh kasih sayang. Selain itu, pendekatan ini amat relevan dalam konteks masyarakat moden yang sering berdepan dengan isu pengabaian terhadap orang tua. Justru itu, dengan menggunakan pendekatan moral, kita dapat melihat bagaimana karya sastera ini berperanan sebagai cermin masyarakat yang memberi panduan kepada generasi kini untuk kembali menghargai jasa ibu bapa serta mengingatkan kita bahawa pengorbanan mereka tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dipandang ringan. Di samping itu, pendekatan moral ini juga membantu kita dalam memahami bahawa karya sastera ini boleh menjadi alat pendidikan yang berkesan kerana ia dapat menghubungkan pelajar dengan pengalaman hidup yang sebenar, menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna dan dekat dengan realiti sebenar. Oleh itu, melalui syair ini, pelajar bukan sahaja dapat menguasai aspek bahasa dan keindahan seni, tetapi ia juga dapat menyerap nilai murni yang dapat membentuk jati diri mereka sebagai insan yang berakhlak mulia. Jadi kesimpulannya, kritikan pendekatan moral ini menegaskan bahawa sastera mempunyai peranan yang amat besar dalam membentuk masyarakat yang beretika dan berperi kemanusiaan, dan bukan hanya sekadar warisan budaya tetapi juga wadah untuk mendidik, membimbing dan menyemai nilai dalam diri setiap individu. Hadirin sekalian, seterusnya kita perlu melihat pula kepada aspek kritikan penganalisisan dan penilaian terhadap karya agung ini. Syair Kemakam Bonda bukan sekadar sebuah karya klasik, malah ia membawa mesej yang amat mendalam tentang kepentingan menghargai ibu bapa sebelum terlambat. Selain itu, dari sudut penilaian, syair ini masih dikira kekal relevan kerana isu pengabaian terhadap orang tua masih berlaku dan boleh dikatakan kerap berlaku dalam masyarakat moden pada masa kini. Bayangkan sebuah masyarakat tanpa kasih sayang kekeluargaan. Anak-anak terlalu sibuk dengan kerjaya, ibu bapa dibiarkan sendirian dan nilai kekeluargaan menjadi semakin pudar. Sesungguhnya inilah yang cuba diingatkan dan disampaikan oleh syair ini, bahawa kasih sayang keluarga adalah asas kepada keharmonian masyarakat. Sebagai contoh yang boleh saya ambil, bagi saya terdapat banyak keratan akhbar yang ditulis tentang pengabaian anak terhadap ibu bapa mereka, dan bagi saya syair ini dapat menekankan bahawa kasih sayang keluarga itu tiada tandingannya dan kita perlu menghargai sebelum rasa kehilangan. Tambahan pula, mesej yang terkandung dalam syair ini bukan sahaja bersifat nasihat, tetapi juga sebagai peringatan keras bahawa tanpa kasih sayang, masyarakat akan kehilangan identiti dan arah tuju. Dengan kata lain, karya ini dapat membuktikan bahawa sastera bukan sahaja bernilai estetika, tetapi juga bernilai praktikal dalam membentuk masyarakat yang lebih prihatin dan juga berakhlak. Oleh itu, kita dapat menyimpulkan bahawa syair Kemakam Bonda ini bukan sekadar warisan sastera, tetapi juga sebuah panduan moral yang wajar direnungi oleh generasi pada masa kini. Jadi kesimpulannya, karya ini mengingatkan kita bahawa kasih sayang keluarga adalah tunjang utama dalam membina masyarakat yang harmoni,
berakhlak dan penuh rasa tanggungjawab. Justru itu kita sebagai generasi pewaris ini harus mengambil iktibar daripada syair ini dengan menanamkan nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian, kerana tanpa kasih sayang, hubungan kekeluargaan itu akan menjadi rapuh dan masyarakat akan kehilangan keseimbangan mereka. Akhir sekali, dapatlah kita tegaskan bahawa karya lama seperti syair Kemakan Bonda tetap akan hidup dan relevan kerana ia menyentuh isu sejagat dan tidak pernah lapuk di telan zaman, iaitu rasa kasih sayang dan tanggungjawab serta penghargaan terhadap ibu bapa yang menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang sejahtera. Baiklah, pada akhir sekali ini saya ingin mengemukakan kritikan wacana sastra 2026 yang mendepani isu semasa yang berkait rapat dengan cabaran generasi muda yang memahami teks klasik dan syarat dengan bahasa lama dan gaya naratif tradisional. Namun, hakikatnya karya klasik tidak boleh dipandang sepi kerana ia mengandungi khazanah pemikiran yang bernilai serta mampu bagi membentuk daya fikiran yang kritis. Selain itu, kritikan ini juga menekankan keperluan dalam menghubungkan karya lama dengan nilai kontemporari kerana generasi muda bukan sahaja perlu mengenali warisan sastera tetapi juga melihat bagaimana karya tersebut mampu menjawab segala persoalan moden tentang identiti, keluarga dan sivil, sekaligus dapat membuktikan bahawa sastera mempunyai fungsi sosial yang tidak pernah lapuk di telan zaman. Dengan kata lain, sastera bukan sekadar warisan yang tersimpan dalam arsip, tetapi juga merupakan panduan hidup yang sentiasa relevan, malah mampu menjadi cermin kepada masyarakat untuk menilai diri dan memperbaiki kelemahan. Tambahan pula, karya tradisional membuktikan bahawa ia masih mampu menjadi jambatan antara generasi dengan menghubungkan generasi lama dan generasi muda. Sekaligus dapat mengingatkan kita bahawa nilai-nilai lama seperti hormat, kesetiaan dan tanggungjawab masih lagi relevan dalam dunia moden yang syarat dengan cabaran globalisasi dan teknologi. Oleh itu, sastera berperanan sebagai medium yang menyatukan pengalaman silam dengan aspirasi masa kini, membentuk kesinambungannya menjadi budaya yang kukuh serta mengangkat semula nilai kemanusiaan yang semakin terhakis. Di samping itu, wacana ini membuka ruang untuk kita berfikir secara kritis tentang bagaimana sastera boleh digunakan sebagai alat dalam meminda masyarakat yang lebih bersatu dan berakhlak. Kerana nilai yang terkandung dalam karya lama boleh dijadikan asas pembentukan jati diri bangsa, manakala tafsiran kontemporari pula memperkukuh semangat kebersamaan dalam menghadapi cabaran dunia moden. Tambahan lagi, kritikan ini juga turut menegaskan bahawa sastera berupaya dalam menjadi wahana pendidikan yang membentuk akhlak, memperkasa moral dan menyemai rasa cinta terhadap budaya bangsa, sekaligus menjadikan masyarakat lebih matang dalam menilai isu-isu semasa. Kesimpulannya, kritikan wacana sastera 2026 menegaskan bahawa sastera bukanlah sesuatu yang statik atau ketinggalan zaman. Sebaliknya, ianya adalah wadah dinamik yang mampu menjawab segala persoalan moden, menyatukan generasi dan juga membentuk masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan justru kita perlu terus mengangkat sastera sebagai medium pendidikan, refleksi dan pembinaan tamadun bangsa agar ia menjadi kekal relevan sebagai panduan hidup sepanjang zaman. Jadi kita sudah sampai ke akhir kata. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan bahawa syair Kemakan Bonda ialah sebuah karya yang indah, penuh makna dan syarat dengan nilai kemanusiaan. Pertama sekali, walaupun karya ini ditulis dalam bahasa klasik yang mungkin menimbulkan sedikit kekangan kepada para pembaca generasi kini,
Tetapi mesej kasih sayang dan penghormatan seorang anak terhadap ibunya tetap segar dan relevan sepanjang zaman. Hal ini jelas dapat diperlihat yang membuktikan bahawa karya sastera lama tidak pernah lapuk di telan masa, malah terus hidup dalam wacana sastera semasa. Selain itu, karya ini memperlihatkan kehalusan bahasa dan keindahan seni berpuisi di samping menjadi cerminan nilai budaya serta moral masyarakat silam yang masih lagi boleh dijadikan teladan. Oleh itu, karya ini wajar terus dikaji, dihargai dan dijadikan bahan rujukan agar generasi muda tidak terputus daripada akar tradisi dan warisan bangsa. Seterusnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah yang telah memberi saya peluang untuk menyampaikan pengucapan awam pada hari ini, serta rakan-rakan yang sudi mendengar dengan penuh perhatian. Hadirin sekalian, sesungguhnya perbincangan ini membuka ruang renungan bersama bahawa menghargai ibu bapa bukan hanya sekadar tuntutan daripada agama dan budaya, tetapi juga satu bentuk penghormatan yang melampaui batas zaman. Akhir kata, marilah kita mengambil iktibar daripada karya agung ini dan terus menghargai ibu bapa selagi mereka masih ada di sisi kita. Sekian, terima kasih.